Okey Tuan, dari sudut peribadi, apakah perkara dan pendapat serta persepsi masyarakat berkaitan tentang pekerja asing yang bekerja sebagai pembantu rumah asing ni Tuan? Baiklah, terima kasih. Bagi segi peribadi saya lah kan, pandangan saya dan pengalaman saya bila menguruskan pekerja asing ni. Baik. Sebenarnya kita ni lebih menguruskan pada persepsi lah. Persepsi tentang keberadaan orang asing yang bekerja di Malaysia lah. Selalunya masyarakat memberi berpandangan bahawanya orang asing ni dia mengambil alih ataupun mencuri peluang orang tempatan untuk bekerja sebagai pembantu rumah ni tadi kan. Baik. Tapi kita sendiri pun faham orang Malaysia pun tak ramai yang nak menjadi pembantu rumah ni. Betul. Keduanya adalah pembantu rumah ni dia dianggap satu profesi pekerjaan yang tidak perlu kemahiran yang tinggi pun. Semua orang boleh buat kerja rumah dan sebagainya kan. Yang ketiganya, selalunya kedatangan orang asing ke Malaysia ni dianggap sebagai akan mencetuskan rasa ketidakselesaan. Betul. Especially berkaitan tentang jenayah mungkin dari segi sosial, dari segi kebudayaan dan sebagainya lah. Dan majikan pula apabila dia orang telah menggajikan pekerja ni tadi, mereka menganggap mereka boleh lakukan apa saja kepada pekerja tersebut kerana mereka ni telah dibayar gaji dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebagai seorang manusia juga, diorang ni mempunyai asas-asas kemanusiaan tersendiri. Betul. Hak yang perlu dan kita sebagai majikan sebenarnya perlu memenuhi. Dan benda ni bukan hanya bersifat kemanusiaan, tapi dia adalah bersifat undang-undang. Baik. Jadi pada keseluruhannya, pekerja asing yang datang, especially yang bekerja sebagai pendatang asing, pekerja pembantu rumah ini, perlu dilayan sama rata seperti pekerja-pekerja lain yang bekerja di Malaysia lah. Itu pandangan saya lah. Baik, Tuan.